Dari Empire Garage semua sampai malam hari ni nak settle kereta Isuzu D-Max. Yang ni model tahun 2023 buat major service. Kita tengok apa yang kita akan tukar, part mana yang perlu untuk servis 80,000 km. D-Max ni dia model 4x2. Yang hitam kita saja pakai motor multi power di turbo. Korang tengok dia kod 15W40, tapi minyak ni kategori fully synthetic. Boleh pakai 10,000 km perjalanan. ATF recommend pakai Isuzu punya barang. ATF WSI jangan tertukar, ni untuk model baru. Yang perlu tukar sekali of course oil filter, pakai yang Isuzu. Filter diesel boleh pakai yang aftermarket, boleh pakai yang original, ikut bajet. Kalau dah start hitam macam ni, tak payah fikir panjang. Tukar air filter ni sebagai safety, tak nak bagi sensor cepat rosak, tak nak bagi tebu cepat kong. Ada yang aftermarket, ada yang datang daripada Isuzu sendiri. Bengkel-bengkel luar pun boleh dapat benda ni guys. Sensor belakang macam biasa akan pakai minyak LSD. Tu checklist untuk major service kereta ni. Cabin filter pun nanti kita akan tengok sekali. Perlu tukar. Kalau boleh servis je lah, benda boleh pakai lagi kan. Yang pakai Isuzu D-Max ataupun 4x4 yang lain, berada dekat kawasan Muar, Melaka ataupun sekitar yang nak buat servis 4x4, tak tahu tempat mana nak cari, korang boleh cari saya Empire Garage. Tolong PM saya untuk booking slot. Dan jangan lupa, remap issue ada 1 hari lagi, last day promotion. Kereta ni pun dia buat sekali lah remap issue promotion. Sekejap lagi kita dengar dia punya bunyi. Walaupun exhaust standard, remap confirm akan ada perbezaan lah karakter enjin dia guys.